Selamat malam rakan-rakan sekalian. Jadi penonton yang ingin tahu, kau nak jadi lebih muda kan? Kalau tak boleh dalam pasport pun, sekurang-kurangnya nak nampak muda. Dan untuk itu, saya ada penyelesaiannya. Apa yang perlu dibuat? Ada cara-cara yang boleh membuatkan anda kelihatan 10 atau mungkin 15 tahun lebih muda. Tetapi anda perlu tahu apa yang perlu dilakukan untuk itu. Dan sekarang saya minta hanya mereka yang berminat untuk meremajakan diri sendiri saja yang kekal di hadapan skrin. Siapa yang mahu kelihatan dan berasa 10, 20, 15 tahun lebih muda. Tetapi perlu diingat, kesan negatifnya ialah anda mungkin tidak lagi dibenarkan membeli minuman di kedai arak tanpa pasport. Jadi, berhati-hatilah. Jadi, untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan, kita perlu faham terlebih dahulu apa yang menyebabkan wajah manusia mula kelihatan lebih tua. Pertama sekali, bentuk wajah berubah disebabkan oleh pembentukan bengkak. Di sini kita dapat lihat garis-garis di antara kening, kelopak mata atas yang terkulai, itu sudah menambah 5 tahun pada usia, atau mungkin juga 10. Kita tambah lagi beg di bawah mata, tambah lagi 5 tahun, dan di sini kita tambah lipatan dari hidung ke mulut. Dan apa jadinya sekarang? Dahulu kita ada Alyoshka. Sekarang jadi Alexei Petrovich, veteran kerja yang dihormati. Tapi kita belum berhenti di sini lagi. Alam tidak berhenti, tidak berbelas kasihan. Apa yang kita tambah di sini? Hidung boleh jadi lebih besar dan bengkak. Bengkak, bengkak, bengkak muncul di hidung. Sudut mulut turun, seolah-olah kesedihan, kemurungan menimpa. Tapi sebenarnya, ini cuma otot yang menurunkan sudut mulut menjadi lebih pendek. Dagu kedua mula kelihatan. Di sini ada pipi yang kendur, yang tergantung seperti ini. Bahagian bahu dulu macam ini, sekarang jadi macam ini, dan naik ke atas. Semua ini bengkak, dan di sini malah di bahu sendiri pun bengkak muncul. Dan dagu ketiga ada di sini. Jadi kawan-kawan, umur kita pun nampak bertambah beberapa tahun, hanya disebabkan oleh perkara ini saja. Kita pun belum lukis semua ini lagi ya. Kedutan-kedutan yang akan memburukkan lagi keadaan. Tanpa semua itu pun, dah sedih tengok. Tapi sekarang, kita akan hilangkan semua ini. Macam tu, macam ni, sekali hop dan tengok, dah bukan 60, tapi 33. Hop kat sini pula, berapa dah? 28. Dan macam inilah kita akan buat sekarang. Sekarang, ini bukan lagi di atas kanvas ya. Tapi dengan tangan kita sendiri, kita akan meremajakan diri bersama-sama. Jadi, mari kita mulakan. Jadi kawan-kawan, kita mulakan dengan merangsang terlebih dahulu. Mula-mula, kawasan di depan telinga di sini. Maksudnya, anda hanya perlu menggosok bahagian ini sahaja. Ambil 2 jari, satukan. Dengan cara begini, gosokkan ke atas dan ke bawah. Lakukan perkara yang sama di belakang telinga. Boleh buat serentak. Letakkan jari seperti ini dan gosok di depan dan di belakang telinga. Tekan tidak terlalu kuat, hanya gosok kulit seperti ini. Lakukan gerakan ke atas dan ke bawah. Lebih kurang selama 30 saat. Dari 30 saat hingga 1 minit, anda boleh lakukan seperti ini. Seterusnya, kedua. Ambil tangan anda seperti ini. Gunakan bahagian ini untuk menekan dahi anda di sini. Dan gerakkan tangan anda ke bahagian depan telinga. Ke sini, buat gerakan seperti ini. Maksudnya, tekan dengan jari, seolah-olah mencengkam kulit. Bengkak yang ada di dahi anda itu,
Tolakkan ia ke sini. Terus ke bahagian depan telinga. Buat 10 gerakan seperti ini. Bahagikan dahi kepada 3 bahagian. Bahagian itu betul-betul di bawah garis rambut, tempat garis rambut bermula. Dari bahagian ini, buat gerakan ke bahagian depan telinga. Kemudian, sedikit ke bawah, bahagian tengah dahi. Lakukan perkara yang sama, juga lakukan gerakan. Dari 5 hingga 10 gerakan seperti itu, tetapi Anda perlu menekan. Maksudnya, anda bukan sekadar menggerakkan tangan di atas kulit. Jika kulit kering, anda boleh basahkan sedikit atau gunakan krim supaya tangan anda mudah meluncur. Dan bahagian ketiga, lakukan gerakan betul-betul di tempat kening anda, terus di atas kening, begini ke arah sini. Maksudnya, tekan pada kening dan gerakkan hingga ke bahagian depan telinga. Gunakan jari juga. Seolah-olah anda tekan, tangkap semua cecair yang terkumpul di bawah kulit anda, semua bengkak itu. Dan gerakkan ia ke sini, gerakkan, terus ke bahagian depan telinga, ulangi langkah ini. Anda boleh lakukan pergerakan ini kira-kira 10 kali. Bergantung kepada sejauh mana anda mahu supaya kawasan ini anda menjadi lebih luas. Sejauh mana anda mahu kelopak mata terangkat, maksudnya semuanya akan terangkat semula. Sekali lagi, kita mulakan dari sini, betul-betul dari sini. Tekan di antara kening dari celah itu dan gerakkan keluar ke arah telinga. Jadi kita dapatkan 3 arah. Ke sini, semua 3 arah. Begitulah. Juga dari tengah, ke sini dan ke telinga. Sekarang jangan lupa tentang kulit kepala. Kerana di sini juga berlaku genangan limfa yang sangat kuat. Anda mungkin pernah melihat bahawa sesetengah orang di sini, di bahagian belakang kepala, boleh terbentuk lipatan-lipatan kecil. Di sini kita akan gerakkan semuanya ke bahagian belakang telinga. Kita mulakan dari sini. Maksudnya, anda juga pegang bahagian ini, semuanya, dan bawa ke sini, ke bahagian belakang telinga. Maksudnya ke sini, terus di atas rambut, di mana anda ada proses mastoid tulang temporal di sini. Maksudnya, ke bahagian ini. Jadi tugas anda adalah untuk mengalihkan semua cecair yang terkumpul di bawah kulit kepala ke bahagian ini. Maksudnya, semua limfa yang telah terkumpul di situ. Kita buat pergerakan seperti ini. Maksudnya, dari sini ke sini. Maksudnya, anda tekan seolah-olah mencengkam tisu dan gerakkan ke sini. Tekan, gerakkan ke sini. Tekan, gerakkan ke sini. Maksudnya, sekali buat dan gerakkan ke sini. Ke bahagian belakang telinga, betul-betul di belakang telinga. Macam ni. Kemudian lakukan perkara yang sama, tapi di bahagian atas kepala. Buat perkara yang sama di sini. Juga ke belakang telinga. Maksudnya, sedikit ke belakang dan ke belakang telinga. Sedikit ke belakang dan ke belakang telinga. Seolah-olah anda sedang menyikat rambut macam anda sikat sekali dan gerakkan ke belakang telinga. Perkara yang sama di sebelah satu lagi. Anda tekan pada kulit dan buat gerakan ke belakang telinga. Ke sini dan ke belakang telinga, buat gerakan. Dari kulit kepala juga tekan, buat gerakan ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang, dan ke sini ke belakang telinga. Sama juga ke sini, ke belakang, dan ke belakang telinga. Maksudnya, dari dahi kita buat gerakan ke depan. Manakala dari kepala kita, buat gerakan ke belakang, ke sini. Jadi kawan-kawan, seterusnya kita ada kawasan ini pula. Di sini juga selalunya berlaku bengkak. Kadang-kadang ia berbentuk seperti ini. Di sini selalunya kantung seperti ini muncul di bawah mata. Jadi,
Semua ini juga kita akan gerakkan ke arah yang sama. Juga ke arah telinga. Ke sini. Ke arah ini. Ke sini. Jadi kawan-kawan, tekan dengan jari. Sekarang ke sini. Di sebelah hidung. Dan buat gerakan ke tepi. Ke tepi. Ke tepi. Juga bawa semuanya ke arah telinga. Tekan. Dan ke sini, ke arah telinga, kita gerakkan semua tisu ini. Tekan. Saya ulang sekali lagi. Tangan anda mesti meluncur dengan lancar. Jangan lakukan semua ini pada kulit kering. Dari satu sisi dan dari sisi lain, juga lakukan 5 hingga 10 ulangan. Gerakan semuanya ke arah telinga. Bahagikan kepada beberapa bahagian. Jadi, zon pertama adalah di bawah rongga mata. Di sini. Jadi, anda mulakan dari hidung, tekan dan gerakkan ke sini, ke sini, ke sini, betul-betul di bawah tulang pipi ini, tepi bawah rongga mata dan ke zon yang sama di hadapan telinga yang kita gosok pada awal tadi, anda gerakkan ke sana. Kemudian turunkan jari sedikit ke bawah, tepat pada lipatan nasolabial. Betul-betul di sini. Dan dari situ, gerakkan, 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 gerakkan ke sini. Juga ke telinga. Maksudnya, letakkan di sini dan ke telinga. Ke telinga, ke telinga. Anda perlu menekan dengan agak kuat, tetapi jangan tarik kulit. Sebaliknya, gerakkan cecair yang berada di bawah kulit anda, iaitu di tisu subcutaneous secara langsung. Dan bahagian ketiga ialah kita bermula di bawah hidung. Dari sini dan buat pergerakan ke sini. Maksudnya begini, tekan dan ikut bahagian bawah, di tepi bawah tulang pipi, di sini, anda buat sekali, sekali, sekali begini. Bawa ke sini juga, ikut tepi bawah tulang pipi, dari sini, sekali, sekali, sekali. Dan ke sini. Tekan, dari sini, ikut tepi bawah tulang pipi ke titik yang sama. Dan sekarang, sekali lagi, gosok kawasan di depan telinga dan di belakang telinga. Dan sekarang, kita perlu mempercepatkan proses penyingkiran semua lebihan cecair ini. Ini adalah otot sternocleidomastoid. Tekan juga pada otot ini dan urut ke arah tulang selangka. Sedikit di belakangnya untuk mengenai otot scalenus. Juga tekan dan urut ke bawah. Dari satu sisi, dari sisi lain, kanan, kiri, kedua-dua belah. Anda juga boleh gabungkan. Maksudnya, sebagai contoh, anda lakukan 10 gerakan terlebih dahulu di dahi dan kemudian terus dari sini lakukan gerakan ke bawah. Gosok sekali lagi. Lakukan 10 gerakan di kawasan dahi dan terus lakukan 5 hingga 10 gerakan ke bawah di sebelah kanan dan kiri. Kesan akan jadi lebih baik begitu. Sama juga untuk bahagian atas kepala. Ya, maksudnya di sini juga. Anda lakukan gerakan ke belakang telinga dan dari sini juga Anda lakukan gerakan di kawasan otot sternocleidomastoid. Sebelum itu, anda juga boleh urut bahagian belakang secara berasingan yang di belakang telinga ini. Selalunya kawasan di belakang telinga itu, kulit di situ menjadi agak sukar untuk digerakkan dan bahagian ini fasianya hampir melekat sepenuhnya dengan tisu bawah kulit. Mungkin juga dengan periosteum, jadi bahagian ini menjadi tidak bergerak. Jadi apabila anda mengurut bahagian ini, anda akan memperbaiki aliran darah di kawasan tersebut. Di sini anda bukan sahaja memulihkan aliran keluar limfa, tetapi juga meningkatkan aliran keluar dan seterusnya aliran masuk darah ke otak. Anda mempengaruhi daya ingatan dan meningkatkan fungsi otak. Jadi kawan-kawan, sekarang kita sampai ke dagu berlapis ini. Apa yang kita lakukan di sini? Tekan, boleh angkat sedikit kepala, boleh guna dua tangan,
boleh mula dengan satu tangan dulu. Maksudnya, anda tekan di kawasan dagu anda. Macam ini dan gerakkan ke sini, juga ke kawasan ke mana kita semua gerakkan ke bahagian depan telinga. Macam itu. Dan dengan cara yang sama, kita buat perkara yang sama. Buat 10 pergerakan ke sini. Pada masa ini, boleh angkat kepala sedikit ke sini, regangkan otot dan lakukan pergerakan itu. Di sini juga boleh dibahagikan. Pertama, lakukan terus di sepanjang tepi bawah rahang bawah. Pergerakan pertama juga di sebelah sini dan sebelah sana. Kedua, lakukan di atas tepi bawah rahang. Di mana dagu itu berada, di sini juga. Juga 5 hingga 10 gerakan. Dan yang ketiga, di kawasan dagu 2-3 lapis. Di sebelah lain, di sudut rahang. Sama juga, urutkan bahagian itu. Dan kemudian, akhiri dengan mengurut di sepanjang otot sternocleidomastoid. Semuanya ke bawah, ke sini. Seterusnya, di sini kita ada halangan seterusnya di laluan. Di atas tulang selangka, kawasan ini juga perlu diurut dengan cara yang sama. Maksudnya, seperti yang kita urut di sini tadi, anda juga gunakan tangan dan urut kawasan ini. Di atas tulang selangka dan di bawah tulang selangka. 2 titik ini. Urut di sini dan urut di sini juga. Buat gerakan di sini, buat gerakan di sini. Dan seterusnya. Ini adalah kawasan otot dada kecil. Kawasan otot dada kecil, lebihan tanda penuaan akan hilang. Kawasan otot dada kecil. Di sini juga boleh digosok dengan cara seperti ini. Dan boleh juga diregangkan. Di pintu atau di sudut, boleh diregangkan. Otot-otot ini. Sekarang kita akan buat juga. Dan inilah set latihan umum untuk anda. Maksudnya, secara setempat, anda mula-mula gerakkan semuanya ke kawasan depan telinga dan belakang telinga, kemudian semuanya ke kawasan tulang selangka. Kemudian di sini, anda urut untuk memperbaiki bekalan darah dan aliran masuk serta keluar limfa di kawasan tulang selangka dan otot dada kecil. Anda juga boleh mulakan dengan meregangkan otot dada kecil terlebih dahulu. Urut di sini, kemudian urut semua bahagian di muka dan akhirnya sekali lagi urut kawasan tulang selangka dan otot dada kecil. Maksudnya sekali lagi, anda juga boleh menggosok tulang selangka itu sendiri, iaitu di 3 tempat di sini. Gosok tulang selangka, di bawah tulang selangka dan di atas tulang selangka. Ini membantu meningkatkan aliran keluar limfa bukan sahaja dari muka, tetapi juga dari kawasan leher, dari kawasan ini, dari seluruh kawasan ini, dari kawasan dagu kedua dan ketiga. Jadi kawan-kawan, selain itu, urut juga otot dada anda. Ini boleh dilakukan sama ada dengan penggelek. Berdiri dekat dinding, begini caranya. Anda berdiri, letakkan penggelek seperti ini. Kemudian, gerakkan ke kanan dan kiri. Letakkan di sini, seperti ini. Kemudian gerakkan ke sana, ke sini. Perkara yang sama boleh dilakukan dengan bola. Ada bola untuk urutan. Anda juga boleh regangkan. Letakkan tangan anda seperti ini dan gerakkan sedikit ke depan. Regangkan seperti ini. Ia akan meregang pada satu sisi dan juga pada sisi yang lain. Akan ada rasa tegang di sini, di kawasan ini. Jadi kawan-kawan, tahniah kepada semua yang telah melakukan senaman ini dan sudah merasai kesannya. Sekarang, bila lihat cermin, dari cermin ada seseorang memandang anda. Siapakah pemuda, siapakah gadis yang sedang memandang anda di cermin? Anda sendiri pun tak cam diri anda. Tetapi, sudah tentu, kesannya memang menakjubkan. Nak buat macam mana? Ini kan sains, perubatan. Baiklah kawan-kawan, kita bersukan. Bantu ibu bapa. Jumpa lagi dalam siaran akan datang.